Assalamualaikum guys, saya Syafiq Nasrid sebagai Mat dalam Gayung 2. Kita jumpa lagi selepas 8 tahun. Scene yang melibatkan perang Jepun. I think start scene 43 ke atas tu, ingat nombor scene. 43 ke atas tu dia jadi sangat intens. Dan kalau anda semua nak tahu, Watak Mayang ni sebenarnya daripada Gayung 1. Scene mana anda kena tengoklah balik dia memang muncul daripada Gayung 1 lagi. So dekat situ membuka hati Mat. Inilah kod masa depan aku. Gayung 2 watak saya lebih banyak juga bersilat tu. Saya banyak fighting pun dengan Abang Malcolm. Yang lain-lain tu sikit-sikit lah. Tapi dengan yang I think yang scene intense sangat-sangat dengan dia. Scene tu heavy gila kot. Saya pun tak tahu macam mana outcome dia. Saya sukalah scene tu sebab kita boleh nampak transition watak Mat tu daripada Gayung pertama dah mula bercinta and then start mula rasa macam nak bina keluarga, suddenly tapi scene apa kena rahsia. Itulah.